Why you want to know? Huh? Why you want to know about my relative? Huh, motherfucker? If you got problem with me, then come to me. Understood? Baik kau. Sembur ayat zikir aku. Rugi je. Rugi maki-maki orang ni. Tak dapat pahala. Dapat dosa je. Faham? Huh? Understood? Are you understood Malay? You understood? Are you all understood in Malay? Or what language you want? Tu cara dia. Nak cakap dengan orang putih ke, nak cakap dengan siapa ke. Itu baru betul. Tapi bukan cakap asal ada bini Perdana Menteri orang semua dia nak peluk. Sampai bini dia tinggal tepi. Ada satu tempat tu bodyguard dia semua nak serbu lah. Ibarat macam tu lah lebih kurang. Orang ngeri tengok dia macam tu. Orang dunia, orang kafir ni ngeri tengok dia. Itu pasal Putin ketawa kan dia. Presiden Putin ni dia apa benda kabel dia tak boleh bawa. Kereta kebal, tangki minyak, lori, trailer, apa jenis pun dia boleh bawa. Tu orang tua tu yang kau gelak-gelak tangan macam tu. Dia sebab tangan dia ada pegang sini bawah ketiak dia. Kau ingat dia senang-senang buat apa itu ke? Aku tahulah. Dia mungkin pangkat dia masa tu dalam army tu, itu pangkat dia. Bukan saja-saja dia letaknya kayu tu. Allah terlepas cakap pula. Jadi Allah kata, sama ada kamu rahsiakan dia, sama ada kamu rahsiakan atau telah tidak kamu rahsiakan, tak ada masalah. Aku tak nak kabur pun tak ada masalah. Aku tak berdosa. Pasal aku pernah buat beberapa kali. Aku pernah buat. Bukan macam koma. Cari ni ya, kotel pejuang. Yang betinanya nak kacip Fatimah, dan 8 dah keluar dah. Nak kacip apa lagi? Apa yang kamu nak kacip lagi? Dah 8 keluar. Contoh 4 keluar, 3 keluar. Kepala budak kamu dah keluar, kamu nak pegang kacip, kamu nak kacip ke mana lagi nak kacip? Kalau nak kacip juga pergi Thailand jahit faras tu, sempitkan lubang balik. Itu cara dia, tak ada terkacip kan. Ngabihkan borai kan. Pernah hisap kotak sok kapur ke apa? Benar. Yang kamu samsing sangat ni pasal apa? Aku tadi depan istana tu, aku selalu main tepi. Hari ni pula kena main tengah pula. Dengar ni, aku kena main tengah. Tu istana Kinta tu. Aku masuk tengah. Mana tak aku masuk tengah? Bentley ke Rolls Royce aku tak tahu ke. Aku jeling dalam dia. Okay. Don't disturb me I'm sitting in my house. Okay. Motherfucker. Gaza lah. Make sure you fit. Your feet don't put at the Ugrio Muslim. Don't ask them to eat pork. Don't demolish their mosque. Then you talk about Gaza. Okay? Zimpeng. Who are you? Apa hal ni? Aduh. Biar aku nak cakap itulah beginilah, panas lah. Your battery is low high lah. Temperature heat lah. Mute lah. Macam-macam lah ni. Ni akaun yang ke-6 tau. Jangan sampai akaun ke-7. Lah adik-beradik dah, tak ada dah. Yang kau mau bawa keluar ni.
Faham babi yang kau mau bawa kan keluar ni? Bukan akulah sekarang. Kau pun jangan pendi. Siapa kamu? Aku kenal kamu. Bila masa yang kamu kawan dengan aku? Bila? Cuba kabur kamu. Kabur dengan aku. Bila yang kamu kawan dengan aku? Tiba-tiba kamu nak mengaku kawan lah. Pasal apa? Anak aku pun aku tak rasa macam anak aku. Bini aku pun aku dah tak rasa macam bini aku. Ini kan koma. Koma pernah kena pijak muka saya buat apa. Ini bukan pijak lagi, bukan bagi free lagi. Memang tak boleh nak buat apa. Bayar ni aku tunjuk babi. Depan ni ramai 8 orang, berapa orang? 9 orang, 10 orang depan ni. Aku dah kat dinding. Ini aku lah. Kamu nak tengok apa lagi? Aku opini lah hidup aku. Dinding buka pintu. Tolak pintu. Bila tolak aku toleh. Macam tadi lah. Dia keluar ya. Telefon pun jatuh. Kamu harapkan aku langgar divider lagi. Aku tahu. Motor aku melekat kat belakang motor kau. Kau pun dah risau lah tengok ni kan. Aku dah mati lah tadi. Allah tu selamat aku. Jadi cerita dia macam ni. Dia pun buka pintu aku toleh. Aku toleh ni kaki ni. Pom. 1, 2, 3, 1. Satu tendangan dia. Cukup dah lumpuh dengan aku lah. Tapi tangan aku bergari je. Aku salah apa? Aku pukul orang ke? Yang itu pula tu, dia tu dah pencet ni aku. Dia pakai uniform lagi. Itu aku marah dengan Gomo ni. Gomo depan aku, Gomo belagak dengan suci, Gomo babi. Aku cakap tempat aku duduk ni, Raja Ikram ni. Tempat Gomo punya pasal. Ada siapa-siapa dah jaga. Tak ada siapa dah jaga. Jangan mengaku palang depan aku. Babi! Jangan suara. Siapa pun jangan suara hari ni aku nak cakap. Kalau hari ni ulu dia ke belakang, aku tak ada nak nikam siapa-siapa. Jangan sampai ulu dia ke depan. Dia makan dia. Sini aku bagi dia. Cepat sikit. Jangan block aku punya teacher malam ni. Ingat! Siapa pun aku tak bagi duit. Termasuk diri aku pun aku tak bagi. Apa aku menak lagi? Hisap mama. Jangan beli dengan dia. Nanti dia tak ada duit, nanti dia belah tak dapat duit. Tapak tu kita punya. Jangan sampai aku songkit kesalahan-kesalahan Gomo. Dan kesalahan-kesalahan Gomo tu, itulah permainan dalam Malaysia ni. Aku punya cerita diri aku. Aku boleh bawa ke pekan. Aku boleh bawa ke bandar. Aku boleh bawa ke negeri. Aku boleh bawa ke negara. Contoh yang paling mudah aja. Kalau itu tak boleh, ini tak boleh, kau boleh hidup lah. Lepas tu jangan hina aku miskin, aku sabar. Pahala kamu aku punya. Dapat?